Assalamualaikum. Hari ni aku ada dekat Jambatan Bainon. Dah lama aku tak buat video mancing. So hari ni baru ada masa free. So aku dengan member aku hari ni, kita orang berdua je. Yang lain semua kerja. Dah lama gila tak mancing rasanya. Hari ni baru dapat kesempatan nak mancing. Ni aku sekarang ada dekat Jambatan Bainon, Tiang 13. Hopefully hari ni adalah hasil. Sebab dah lama kan tak mancing. Mana tahu ada naik cakap ke apa kat sini. Kita tengok nanti macam mana. Kalau ada apa-apa nanti aku beritahu balik. Okay, ciao. Aku nak try Apollo tu. Cari umpan sikit, lepas tu cari lauk untuk makan malam. Mana ada selar ke apa kan. Lama gila tu aku tak mancing. Sebab urusan personal dengan kerjanya lagi, tu tak ada masa nak ni. Kebetulan lah semalam pergi lepak store kat bengkel, member ajak mancing. Tu aku pergi free. Dia ajak, aku pun on je lah. Tengok ada tamban. Alamak. Ni first time ni aku datang kat sini. Dia dah banyak kali dah ajak aku. Aku je sibuk, tak ada masa. Strike geng. Double strike. 3 strike. Strike guys. Jangan kamu kena santai. Banyak tak bu tambah? Dua ikan bilis. Ikan bilis mata biru. Ikan bilis mata biru pul. Ikan bilis mata biru. Ikan bilis mata biru, geng. Ikan apa kah ini? Oh, lama. Kuda. Bawa tu kat batu. Kat kaki aku angkat. Batu aku hilang bro. A few minutes later. Aduh. Dia masuk putus bro. Putus. Masalah ni kau punya dah keras. Memang aku dah ceng. Apa hal tak boleh pusing ni? Tonggeng ah. Tak tonggeng pun. Dia pergi ke dalam. Bawa base. Tahu ah tali ni paling mahal. Tali mahal ni. Tapi silap aku tadi tu aku tak suka. Tahu baru. Ke tamban tu. Oh ya. Todak kot. Tapi benjuk gitu bu. Kan?
Dah payah jet terus. Mantap Pak Abu. Ha guys. Dia nahak tanda satu. Alhamdulillah. Okey dah tu. Santai tu. Alhamdulillah guys. Ni perambuk yang tadi kita buat. Yang aku buat. Mantap Pak Abu. Ada. Alhamdulillah guys. Ada hasil. Hours later. Itu dia guys, member aku dapat. Mana? Baik, dua-dua. Okay guys, apakah hasil dia? Kau dah lock tangguh ni? Dalam pun. Saya pun. Baik sangat. GT ke tak lah? Baik, alhamdulillah. Sur. Nice. Ini kalilah. Tak. Ui, saya kat mu. Tapi taklah besar sangat. Masalah dia dekat body tu. Yang dalam kan makan je tu. Tak, cakap ini memang silap beli jaring tau. Maksud jaring besar. Okey lah saya ni. Okey lah. Sangat. Nak beli untuk Nak beri ke? Tak payah, tak ada bisa. Tak tajam pun kan. beli. Alamak. Berapa? Beli RM10 tak makan rugi lah. Apa cara makan? Dia macam tu makan. Okey guys. Mantap guys. Kena. Kena. Dia makan. Talang. Ha? Talang. Talang. Lompat ke talang ah. Jangan masuk lain tu. Stop. Lompat ni. Sini bodoh. Dia yang ke sana. Oh, dapat lagi guys. Talang. Sekarang guys, air pasang. Tengok tide mungkin tak ada sampai naik ke atas beam ni. Tapi air sekarang tengah naik lah. Tengok tide dalam 2.8 maksimum. Sekarang pun ikan pun tak ada apa-apa. Tak ada buka mulut lagi. So kita orang lepak dulu, layan view, healing jap.
No! God, please, no! 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 Ada. 3 ekor dah ada ni, siap betul. Ada. Oh, so. Sekilo dia ni. Ha? Sekilo. Timbang kau dah? Ada. Cik, minyak tak? Sikit je. Kat bibir dia. Ui, sekilo pi. Sekilo. Pi pula, pi. Okey, dah. Cukup mana ni? Tepi bibir dia. Aduh. 700 gram. 700 gram. 200 gram senangin. Ni. Kau juga. Ya, santai. Tak boleh push. Angkat. Tak so slow. Wih. Tak masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai ya Allah, hai. Patah. Apa yang patah? Allah. Masalahnya apa yang kau makan? Subhanallah. Strike geng. Mari kita bergambar. Ini asmi kamu pi. Ambil grip kali bu. Alhamdulillah. Ni sekilo tak lari ni. Ha? Sekilo tak lari. Kenapa aku penat? Ha? Duduk kat sini. Lucu lah. Tong kat belakang. Alhamdulillah guys. Tiang 13. Sekilo lebih tak lari. Selamat pagi. Kita orang dah nak gerak balik dah. Malam tadi member aku ada strike baby kerapu. Itu je lah pandangan malam tadi. Lepas tu lebihnya kita orang tidur. Angin sepoi-sepoi, sejuk, sedap lah yang tidur kat sini. Nanti aku tunjuk hasil dia, berapa yang kita orang dapat, yang kita orang gasak kat sini. Okay. Okay guys, ni hasil kita orang untuk hari ni. Ada talang, ada bulan, ada senangin, ada jenahak sikit, rapu sikit. Lepas tu ada dalam tong tamban. So apa-apa, kita jumpa lagi. Bye guys.